So bila berlaku hentakan, dia akan absorb. Tapi bila dia dah song macam ni, bila dia dah song nampak longgar, itu 1 minit hari ni. Okey, hari ni untuk kes kereta keluar bunyi macam nak runtuh bila lalu jalan tak rata. Okey, untuk kes macam tu saya selalu bagi tahu kan. Inilah punca dia, babus ni. Okey. Dan ramai orang tanya, babus ni dia getah aje. Apa function dia? Okey, sebenarnya function babus ni untuk pegang stabilizer bar. Contohlah, anggaplah ini stabilizer bar, dia akan pegang macam ni. Okey, zoom sikit, dia akan pegang macam ni. So bar ni dia tak akan bergerak. So bila berlaku hentakan, dia akan absorb. Tapi bila dia dah song macam ni, bila dia dah song nampak longgar, bila longgar macam ni, itu yang menyebabkan bila kita lalu jalan tak rata, dia akan dia jadi macam ni. Nampak tak? Macam ni. Itulah puncanya keluar bunyi macam nak runtuh. Tapi satu lagi, kalau benda ni dah problem, tolong cek sekali dengan ni, nampak ni. Ini namanya stabilizer link. Okey, stabilizer link ni dia ada ball joint atas bawah. Okey, tolong cek ball joint dia ni. Nampak dia dah longgar dah. Okey, ini cantik lagi. Ini fit lagi, ini ketat lagi. Tapi ini dah longgar, dah ada free play. Dan ini pun boleh menyebabkan keluar bunyi macam nak runtuh tadi. Okey. So, kalau kereta anda ada masalah, dah repair, habis duit banyak, tak settle, boleh bawa datang ke Kizi Motorsport Sunway Pro. Kami cuba bantu anda. Saya dapati hari ini settle.